Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Okey. Baca doa. Okey, baca ayat hafalan surah Al-Baqarah dulu. Auzubillah. Auzubillah. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك هم فيها خالدون. Okey, boleh duduk. Okey. Korang tahu tak benda ni buat benda? Tahu, tak pandai. Ha? Cedok. Apa nama dia ni? Cedok. Cedok. Orang cedok lagi apa lagi nama dia ni? Ha? Cebok. Gayung. Cebok, gayung. Apa lagi nama dia? Apa lagi nama dia, Zara? Mangkuk. Apa dia? Apa nama dia, Zara? Apa lagi nama dia korang panggil? Cedok, cebok, gayung. Apa lagi? Sampan. Sampai. Bukan. Apa ni? Ah? Cebok. Cebok. Okey. Kita gunakan benda ni untuk benda. Untuk mandi. Lagi? Mandi wajib. Lagi? Lagi untuk benda? Ah? Minum. Pakai ini boleh minum. Ya, orang dulu lah. Lagi apa benda? Masak. Cedok nasi. Apa lagi? Cedok air. Cedok emas. Ha? Apa lagi? Kuih pasir. Kuih pasir. Oh. Lagi apa benda lagi? Ha? Okey. Okey, kita akan kaitkan benda ni sebenarnya adalah untuk kita bersuci. Kita akan kaitkan dengan pelajaran kita hari ini. Awak kenapa? Awak demam ke? Ha?
Tak ada mood. Okey. Tak ada mood tak apa, yang penting dia dengar. Okey, hari ini kita akan masuk kepada subjek suci daripada najis. Suci daripada najis. Sekarang korang boleh buka buku korang muka 107. 107. Okey. Pertama sekali kita akan masuk kepada Allahumma sholli ala Muhammad, kepada maksud najis. Apa dia maksud najis? Najis tu benda. Amar, najis tu apa dia? Najis tu apa? Kotoran. Alia, najis tu apa? Kotoran. Selain daripada kotoran apa lagi? Selain daripada kotoran apa lagi? Sampah. Najis tu sampah. Lagi? Awak budak baru. Nama awak siapa? Mursyid. Musi. Apa dia najis tu? Najis tu kotoran. Najis yang paling senang kita nak ingat apa dia? Najis yang senang kita nak ingat apa dia? Tai. Tahu apa? Tak cicak. Yalah, najis yang paling senang diingat adalah tai. Korang ada tai tak? Ada, semua manusia ada najis. Manusia ada najis, haiwan pun ada najis. Tapi ada najis tu orang pergi makan, ada najis tu orang pergi jadikan obat macam tu dan sebagainya. Okey. Okey, sekarang boleh tengok buku, korang baca ramai-ramai. Dekat atas tu. 1, 2, 3. Najis dari najis dari segi bahasa semua benda yang kotor. Okey, ingat ni Nanti kalau tanya balik korang tak ingat, sudah. Okey, seterusnya baca terus daripada segi istilah pula. Daripada segi istilah pula, semua benda yang kotor menyebabkan solat tidak sah. Okey. Sebelum ni korang dah belajar kan suci tu apa dia? Korang tahu tak apa beza suci dan bersih? Bersih macam bersih dah mandi. Okey, bersih tu macam kita dah mandi dah, tapi kita tak suci lagi. Okey, lepas tu lagi? Suci pula? Suci boleh ambil wudu. Suci? Boleh ambil wudu. Itu air lah. Okey. Suci dan bersih itu berbeza. Contoh dia macam ni. Yang bersih ni, contoh macam Amar dah siap dah mandi. Dia najis pun dah hilang dah. Tapi dia mandi menggunakan air kola ataupun air kopi. Dia suci tak? Dia cuma bersih. Tapi dia tak suci. Badan dia tu tak suci. Badan dia tak suci pula. Badan dia tu dia gunakan air tu benda yang apa nama dia? Yang dia tidak boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada najis pun masih ada kotor lagi kat situ. Masih ada bau dan rasanya lagi. Jadinya bila dia suci ni dia menggunakan air apa? Untuk bersuci ni. Air mutlak lah. Air mutlak lagi air musyammas. Yang dua tu lah. Jadinya kalau dia bersuci, kalau bersih ni tak semestinya dia suci. Tapi kalau dah suci semestinya bersih. Tapi ada juga yang apa nama dia, pakaian dia kena lumpur macam tu kan. Nampak kotor lah. Tapi sebenarnya dia masih suci lagi. Okey. Kita masuk kepada segi istilah, semua benda yang kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Jadinya kalau pakaian kita tu ada najis, solat tu sah atau tidak? Solat tu sah atau tidak? Macam korang duduk dekat dewan, contoh dekat budi tu. Korang duduk dekat budi tu pagi-pagi, lepas tu korang duduk dekat bawah tai cicak. Tai cicak tu baru fresh lagi, baru jatuh tu. Dia macam ada black and white lagi. Masih fresh jatuh, korang duduk dekat situ bersila. Kena seluar. Lepas tu korang bawa pergi solat. Sah tak solat? Tak sah sebab ada najis.
Lepas tu kena pula tai burung. Sah tak solat? Tak sah. Sebab dia tidak suci. Okey, jadi yang korang faham dah kan? Najis ni daripada segi bahasa benda yang kotor. Daripada segi istilah benda yang kotor yang tidak sah solat. Ada najis maka tidak sah solat. Faham tak? Faham. Siapa yang tak faham lagi boleh angkat tangan. Ada yang tak faham? Ha? Okey. Najis ni terbagi kepada berapa? 3. Wih, hebat lah ni. Bagus ni. Najis terbagi kepada 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Yang pertama najis mukhaffafah. Okey, yang pertama najis mukhaffafah. Ingat, mukhaffafah. Najis yang pertama apa dia? Mukhaffafah. Tak apa. Guna je. Apa dia? Rasa saya tu tak apa. Apa dia? Rasa saya. Oh, pensel awak? Tak apa guna je. Okey, yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis benda ni. Ha? Najis ringan. Okey, seterusnya najis yang kedua. Najis apa? Najis mutawassit ni. Ha? Mutawassit ni ke mutawassitu? Mutawassita. Yang kedua najis mutawassita. Okey. Najis mutawassita, korang sampai tak? Sampai kan? Najis mutawassita yang kedua, najis apa maksud najis mutawassita ni? Okey, cuba baca ramai-ramai. Najis mukhaffafah, baca ramai-ramai. Najis Okey, najis ringan iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Okey, najis yang kedua baca. Okey, najis pertengahan lah, tengah-tengah. Seperti darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Okey, najis yang ketiga pula iaitu najis mughallazah. Okey, najis mughallazah ni ramai-ramai 1 2 3. Najis berat iaitu anjing, khinzir atau kacukan. Kedua-duanya serta segala yang ada seperti tahi, darah, kulit, daging, bulu dan lain-lain. Okey, ingat tak? Najis mughallazah ni adalah najis apa? Najis berat lah. Yang terdiri daripada anjing dan juga babi lah orang biasa sebutkan. Khinzir lah, bahasa lembut dia khinzir. Bahasa biasanya korang sebut apa dia? Babi. Okey. Dan kacukan daripada kedua-duanya. Dan kacukan daripada kedua-duanya. Korang tahu tak? Anjing ni dia boleh kacuk dengan kambing. Korang tahu tak? Kalau dia buat apa nama dia? Persatuan tu. Bila dia bersatu bersenyawa dekat tu, contohnya macam kambing tu kena rogol oleh anjing ke, contohlah macam tu. Maka bila lahir tu, maka dia ada bakar-bakar dia. Ada bakar anjir dekat situ. Jadinya bila ada bakar-bakar tu, Aisyah. okey tak? Apa dia anjir? Okey. Contoh dia apa dia ni? Apa dia ni? Ada kacukan tak? Anjing dengan kambing boleh berkacuk tak? Tak boleh. Contohnya anjing dengan kambing dia berkahwin lah. Bahasa mudahnya dia berkahwin lah. Kahwin secara tidak sah. Jadinya bila lahir tu, makanya dia pun jadi haram. Benda tu jadi haram. Sebabnya memang adalah. Contohnya macam babi pun
babi pun dia apa nama dorang, kalau orang putih ni macam-macam lah dorang buat. Dorang pergi sumbat dekat ni lah, dekat ni. Jadi dia dorang buat eksperimen. Jadinya keluar pun tu hidung dia macam babi tapi dia tanduk dan sebagainya macam tu. Dia kacuk. Dia kan kacuk. Faham tak? Kalau macam kambing tu tapi ayah dia babi, contoh kambing tu ayah dia babi, lepas tu dia pergi berjalan, itu pun termasuk najis mughallaza. Daripada segi kita sentuh dia punya kulit, najis, daging, darah dan bulunya dan sebagainya, itu pun termasuk daripada najis mughallaza. Faham tak ni? Faham? Nanti korang Google je, korang akan jumpa benda tu. Dia kacuk lah, dia kacuk. Okey. Jadi yang sekarang korang dah faham kan? Kalau Ustaz tanya soalan korang boleh jawab? Boleh tak? Boleh tak? Janji. Okey. Ustaz tanya dulu satu soalan. Siapa dapat jawab, Ustaz bagi manis-manis. Ada tak manis-manis? Okey. Bagi satu contoh. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sebutkan najis daripada segi bahasa. Najis daripada segi bahasa. Boleh. Boleh lah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, apakah dia najis mutawasitah? Okey, lagi sikit lagi. Apa dia? Contoh dia? Lelah. Ini sederhana pertengahan. Okey. Bagi contoh, berikan contoh najis mughallaza. Contoh najis mughallaza. Anjing. Dia laju. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Apakah dia najis yang terdiri daripada najis mukhaffafah? Najis dia benda. Najis ringan. Iyalah najis. Air kecil kanak-kanak bawah 2 tahun. Bagus. Korang ni bijak-bijak lah. Pelajar baru, mana? Tadi bukan main. Jawab. Lawan orang. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nana terdiri daripada najis? Nana terdiri daripada najis? Lambat lah. Okey, sekejap Babi. Bukan babi. Kambing berkahwin dengan babi. Najis. Dia kalau benda-benda kacau-kacau dia pakar. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sekarang kita masuk kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada cara-cara menyucikan. Cara-cara menyucikan najis ni. Okey. Najis mukhaffafah ni, ini adalah najis yang paling ringan kan? Ringan. Mukhaffafah ringan tak? Ringan kan? Tapi dia untuk bayi umur bawah 2 tahun yang hanya minum susu mak dia. Masih menyusu lah. Kalau sekarang ni kebanyakannya kalau kalau sekarang ni bayi umur 8 bulan ke atas dia dah makan dah. Kalau bayi 8 bulan. Tahu tak 8 bulan? Baby 8 bulan ke atas dia makan bubur dah. Dia makan bubur yang macam macam susu apa semua tu kan. Dia makan dah. Jadinya kalau dia kencing, dia tidak termasuk daripada najis mukhaffafah. Okey, persoalan dia, kalau bayi perempuan umur 1 tahun kencing, najis apa dia? Bayi perempuan
bawah 1 tahun dia kencing, najis apa? Awak apa? Najis apa? Najis mutawasita. Bayi perempuan bawah umur 2 tahun ke, waktu setahun ke, dia najis mutawasita. Korang perempuan lah ni. Kalau bayi lelaki yang menyusu dengan mak dia dengan tak makan lah, belum makan maka dia najis mukafafah. Cara menyucikan najis mukafafah ni senang sahaja. Okay, sini seorang, awak pelajar baru sini. Inilah guna ni. Sini. Contoh dia ni lampin lah contoh dia, macam ni apa nama, ini Ustaz punya anak punya ni. Awak seorang, awak sini. Okey, sini cepatlah, laju. Contoh dia ni baby lah, ni baby. Contoh dia baby. Baby ni dia kencing lah. Dia apa nama, bengkung. Bukan bengkung. Apa nama dia? Ramping, kain. Yang kena balut macam tu. Bedung. Bedung. Okey, contoh ni baby. Baby ni dia kencing kat sini. Macam mana nak basuh? Kita ambil kain ni, kita pergi basuh ke atau macam mana? Ambil tisu. Okey. Ambil ni. Untuk baby lelaki bawah 1 tahun dah. Baby lelaki bawah 1 tahun yang masih menyusu, maka cara nak basuh dia mudah sahaja. Korang tak boleh gosok-gosok apa semua. Korang just renjiskan sahaja. Renjis. Pukul, ambil air, renjiskan macam tu je. Kalau ada spray lagi okey. Spray macam tu je. Maka dia dah pun suci. Ataupun contoh macam Ustaz ada baby kan, ada anak lelaki bawah 1 tahun kena kencing kat sini. Kita bersihkan, basuh macam tu, kita spray macam tu, dah bersih dah. Itu bayi lelaki bawah 2 tahun yang masih menyusu. Okey. Faham? Faham tak? Okey, ni baby pun dah besar dah. Bila baby dah besar, umur berapa dah sekarang? 13 tahun dah. Boleh tak kita contoh dia kencing? Terkencing lah dia kat luar. Dia ni, contoh dia ayah dia ni pergi rendis dia. Boleh tak? Boleh. Sebab bau apa? Bau kencing. Tak boleh. Itu hanya untuk baby bawah 2 tahun yang masih menyusu. Itu najis mukafafah. Selain daripada itu, maka dia akan masuk kepada yang ni. Najis mutawasi ni kan, mutawasita. Jangan mutawasi ni. Okey. Macam mana cara nak basuh najis mutawasita ni? Awak lah. Macam mana nak basuh? Macam mana? Okey, yang pertama kita buang najis. Okey, contoh dia macam mana? Ya. Okey, contohlah. Awak ke belakang sikit. Macam ni. Ada najis pula. Ada najis tak? Okey, contoh. Okey, contohlah. Okey, contohlah macam ni. Inilah kita makanlah kan. Okey, contoh macam ni. Ni. Okey. Contoh macam ni. Ni najis dia. Nampak tak najis tu? Awak nampak tak najis tu? What color? It's blue color. Okey. Nampak najis macam ni. Pertama sekali, kalau kita nak basuh najis, kita kena apa? Buang najis dulu. Kita buang najis tu. Buang ni. Buang. Macam tu buang. Buanglah. Buang najis tu. Bila dah buang najis tu, kemudian apa dia? Okey. Sebab tu lah awak kena guna gayung ni. Ambil air. Basuh. Basuh. Okey. Basuh dia dah buang najis ni kan? Najis yang seketul macam ni, seketul. Najis yang seketul. What color? Yellow and brown. Macam-macam color kan? Kalau korang makan sedap-sedap, busuk lah dia. Kalau korang makan vegetable apa semua, dia kurang lah bau dia kan? Okey. Bersihkan, buang dah najis. Lepas tu basuh dengan air yang mengalir. Jangan korang basuh macam ni, ambil air dia balik. Boleh tak macam tu? Sebab awak dah bangun Okey, ambil air dia, basuh. Tak payah salut. Ambil lagi, tak payah.
Tak payah. Walaupun korang berjimat tapi itu tak normal, tak bersih. Okey, basuh ni, contoh dia baldi, ambil, basuh 1 2. Kalau rajin lagi boleh gosok dia. Gosok. Tak gaji. Basuh najis. Air tu pun dia mengalir lah. Najis tu pun dia ikut jatuh. Bila dia jatuh macam tu, korang gunakan ni air mutlak tau. Korang jangan gunakan air kopi pula, air Milo. Nak Milo lah. Tambahlah kotor. Tak boleh, faham? Air Milo tu air apa? Air minum. Air Milo tu air jenis apa? Air mustamal ke, musyammas ke, mutlak ke, ataupun air mutanajis? Air Milo. Air apa? Air musyammas. Dia tak datang kan? Okey, air Milo tu air mustakmal. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Dia dah buang tai. Pertama dia buang tai pula. Pertama dia dah buang. Kemudian yang kedua apa tadi? Awak buat apa? Basuh. Okey, yang ketiga ni kita kena pastikan 3 benda. Apa dia 3 benda? Rasa, warna, apa lagi satu? Bau. Okey. Contoh dia. Okey. Contoh macam ni. Awak tengok ada lagi tak? Ada lagi. Awak basuh lagi lah. Bila dia basuh, tiba-tiba dah hilang dah. Bila dah hilang tu, korang kena apa dia? Kena bau. Awak kena hidu. Ada bau? Ada? Tak ada dah. Tak ada bau. Warna ada? Warna. Ada? Gosok lagi. Sampai hilang warna lah. Kalau macam tai tu, dia cair lah kan. Dia cair. Kalau gosok-gosok macam tu, dia luntur lah. Dah hilang dah warna dia. Rasa ada? Rasa ada? Kau tak payah jilat. Tak payah. Jilat tak? Ustaz cakap kena hilang bau lah, warna dan rasa. Bau tak ada dah. Warna tak ada dah. Rasa. Bagi memastikan ini betul-betul suci, marilah kita rasa sama-sama. Dia pergi jilat. Boleh tak? Tak payahlah. Bahasa mudahnya untuk kita tahu bila benda tu tak berbau dah, bila benda tu tak ada warna dah, tak ada jisim dekat situ, maka benda tu dah bersih. Kalau dekat-dekat macam ni pun dia tak ada bau dah. Bersih dah ni. Kalau macam ni, tak bau dah. Terasa dia bagi memastikan semuanya. Jilat. Bekas najis anjir pula tu. Tak perlu. Perlu tak? Tak perlu. Tapi itulah Islam, dia sangat-sangat teliti dah, sangat-sangat teliti. Faham tak? Okey. Awak tak payah lari dulu. Hari ni awak bekerja. Okey. Settle tak yang ni, mutawasitah ni? Settle lah kan? Okey, dah settle. Dia dah bersih dah bau hilang bau, warna dan rasa, maka dah settle lah. Okey, seterusnya kita pergi mukhalazah. Najis mukhalazah. Macam mana nak basuh? Contoh. Okey, awak jalan-jalan. Alah, terpijak lah pula, tai anjir. Budak lelaki ni selalu lah main bola kat padang. Kat padang tu memang bersepah lah dia. Dia berak kiri kanan kan. Tai anjir tu memang kat padang tu memang dia punya makanan lah tu. Dia macam-macam jenis lagi tu. Okey, awak cuba jalan. Alamak, terpijak lah tai anjir. Awak sini. Tai anjir kan. Ataupun babi dan sebagainya kan. Okey, macam mana nak basuh? Sama. Sama. Okey, macam mana nak basuh? Pertama macam mana? Yang pertama kita buang najis dia dulu. Dekat Malaysia ni babi kurang sikit lah kan. Dekat ni kan, Semenanjung ni babi dia kurang. Kalau dekat Sabah banyak babi dia. Babi hutan pun banyak, menyondol je kerja dia. Okey. Pertama kita kena buang apa? Najis. Awak Pak Ustaz, apa kena buat benda? Najis. Kena buang najis. Contoh dekat seluar dia ada najis. Kita balik kat sinilah. Contoh ni, ada najis anjir. Okey, ada najis anjir kat sini. Okey, macam mana nak buat? Sediakan
Okey. Cara nak basuh pertama kita buang najis tu. Kita buang najis. Yang kedua kita basuh dulu. Kita buat macam mutawasitan ni. Kita basuh dulu. Kita kena basuh dulu. Bila dah basuh dah bersih, dah hilang dah bau, warna, dah langsung sebutkan. Pertama sekali kena basuh. Basuh dulu, basuh. 1 2 3. Pertama sekali kena basuh. Baik, pertama sekali kena buang najis dulu. Buang dulu. Okey, pertama sekali kena buang najis. Yang kedua basuh. Okey, basuh ni sehingga kan menghilangkan 3 benda. Apa dia? Pertama, Rasa. bau, warna, Rasa. dan juga rasa. Rasa dia macam masam-masam ke, masin-masin ke, itu kita kena buang ya. Okey? Boleh? Faham? Okey, untuk najis mughallaza ni ada step yang ke berapa lagi? Step yang keempat. Bukanlah yang ni. Step yang ketiga. Air apa? Air tanah dengan? Okey. Berapa kali? Cuba tengok situ. 6 kali. Berapa kali? Sekejap sini. Okey, berapa kali? Apa yang 6 kali? 1 kali? Awak basuh ni. Awak basuh. Air apa dulu? Air apa dulu? Bagi tahu dia air apa dulu? Air tanah. Ambil tanah. Okey, tanah tu kena campur dengan air. Lepas tu basuh. Basuh. Lepas tu air mutlak. Air mutlak. Saya lah baru banyak ambil. Satu, baru satu lagi. 6 kali. 2 3 lagi 4 lagi 5 lagi 6. Okey, bau rasa hilang dah? Tak bau lagi. Tak payahlah bau. Ini kan contoh. Okey. Bersih tak? Bersih tak? Okey, kalau dah bersih maka korang pun dah settle. Contoh. Kalau macam contoh botol apa nama? Siapa punya ni? Engkau. Ni jatuh dekat padang. Lepas tu kena jilat oleh anjir. Lepas tu kena jilat oleh anjir, maka kita awak boleh basuh macam air mutlak tak? Tak boleh. Sebab awak kena masukkan sama sekali. Kena apa nama dia? Kena guna air tanah. Sebabnya kenapa? Sebab apa dia? Sebab dia kena dua benda tu. Sebab dia kena oleh babi dan anjing ataupun kacukan daripada tu. Jadinya benda ni kalau kena jilat oleh anjing ataupun korang punya pinggan ke ataupun korang punya kuali ke, korang pergi berkemah, tiba-tiba ada anjing lalu atau ada babi lalu ataupun dia pergi jilat makanan tu, maka korang kena sama dia. Kena basuh macam tu. Faham tak? Apa dia? Lembu tak apa. Lembu awak basuh macam mughallaza je, macam mutawassitah je. Kalau lembu ataupun ayam, kucing ke, tak perlu basuh dengan tanah. Kecuali dua haiwan tu je lah. Apa dia? Babi dengan anjing. Faham? Okey, boleh duduk. Berikan tepukan gemuruh untuk kita punya ni pekerja ni. Okey, semua dah faham kan? Kalau ustaz tanya korang boleh jawab kan? Boleh tak? Boleh tak? Okey. Okey, seterusnya kita pergi masuk. Allahumma salli cukup sekali itu saja. Kita korang buka buku muka surat Allahumma salli Muhammad. Muka surat 57. Korang jawab sekarang. Buku latihan Buku latihan 57 sampai nombor 5 je. 6, 7, 8 tu 9 esok kita belajar. Okey, jawab sekarang. Siapa tak ada buku? Budak baru? Tak tahu. Buat tulis dekat kertas. Tulis dekat kertas awak punya jawapan
Ambil kertas kosong. Terus dekat kertas. Muka soalnya 57. 1 sampai 5 aja. A, B, apa D ke? Sampai sini. Bahagian apa nama dia samak tu jangan dulu dia nanti kita sambung, kita pelincikan esok. Korang jawab sampai 4.32 aja. 4.32. 4.33 tak payah. Yang sama tu nanti, dia panjang sikit. Okey, siapa dah siap? Siapa siap boleh hantar. Siapa siap boleh hantar? Muhsin, siap dah? Anak mau Muhsin kan? Muhsi. Morsi. Musi. Musi. Dr. Morsi. Dr. Morsi, Presiden Mesir dulu. Ya, sampai 4 poin, sampai ni. Yang ni sampai sini je. Yang ni tak payah. Samak tu tak payah dulu. Samak tak perlu lagi. Sama esok. Pertengah ya, betul di pengertian. Sampai sini je. Faham tak? Faham. Sampai sini je. Yang ni esok. Zara, mana Zara? Faham Zara? Faham tak? Sini sampai sini je. Ini tak payah. Okey, buat sekarang. Bagus, pandai. Siap boleh hantar. Apa dia apa? Mana? Pertengahan. Najis pertengahan. Najis pertengahan seperti darah. Okey, jawab. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Ya. Mana? Ya. Mana contoh kan? Sudah najis pertengahan. Ya, kenapa? Seperti ini contohlah. Contohnya darah. Ada juga tak ya? Tulislah. Berapa markah tu? Tengok berapa markah. Berapa markah? Tulis bagi satu contoh je. Satu ataupun dua contoh. Boleh Alia? Siapa nama siapa? Akila, boleh? Dapat buku dah? Ada tak lagi yang tak bayar buku? Semua dah bayar Okey tak? Macam Mila, awak kena duduk depan. Tak boleh duduk belakang. Biasa dia duduk belakang kan? Awak kena duduk depan. Kalau nak berbincang boleh berbincang. Sorry, soalan dia. Okay, nombor 1 apa dia? A, B. Kalau bincang dulu boleh juga. Apa tu kalau jawab sama-sama.
Siap boleh hantar, siap boleh hantar. Siapa yang dah siap boleh hantar. Ada soalan boleh tanya. Ya, sampai 4, sampai yang sama tu tak perlu. Sama tu esok. Kita belajar esok sama. Ha? Apa dia? Sampai mana kena buat? Sampai sini je. Ha. Sama tu tak perlu. Sama merupakan proses tak perlu. Sama ni nanti. Ha, jawab. Berapa orang tak datang? 4 orang Kristina, Fayad, Kristina siapa? Katrina, Ikhwan ni siapa? Pasal Ikhwan di Putrajaya. Ikhwan ni yang mana satu Daniel. Yang mana tak ingat. Muhaimin. Oh, yang Muhaimin tu. Banyak cakap tu sikit. Fayad. Afan yang mana? Afan Ketua? Oh ya, terkelah tu lah. Okay, siap boleh hantar. Siapa yang dah siap boleh hantar. Kalau tak faham tanya. Tak faham? Faham? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau tulisan mana? Kacukan. Kedua-duanya. Maju. Tengok. Yang nombor 2 tu okey. Apa nama dia tu? Berapa hari bulan hari ni? 8. 8 hari bulan? 5.
Ya. Ah, nak pergi tanah tu pergilah. Siapa nak pergi tanah tadi? Ya. Yang siap boleh hantar cepat. Kalau kita basuh berak, lepas kita berak, najis apa tu? Najis? Mutawassita. Kita hanya perlu buang najis, basuh sehingga kan hilang bau, warna. Macam tu. Pakai air tanah tak? Mengalir. Budak lelaki ni mana hantar ni? Ni siap dah, siapa yang buku ni? Weh. Tak buat lagi ke? Ini air lain. Sini letak sini. Kau nak buat kan? Tak buat yang sebelum ni, tak buat. Yang ni. Pergilah. Tak ya situ.
Pergilah siapa? Dah siap pergi rehat. Boleh ya? Ya. Dah siap dah. Alif pergi rehat. Cepat. Dan dah hantar boleh rehat. Saya dah hantar. Pergi. Tak sini. Okay, baca doa dulu. Yang tinggal ni baca doa dulu. Okay, baca doa. Mana ketua kelas ni? Gila rehat. Dah siap boleh rehat. Hantar sini cepat. Siapa punya buku tak siap ni? Muhammad Ryan Muhaimin. Kenapa dia tak buat ni? Dia pergi rehat dah. Nasib baik aku tak ambil. Kalau tak. Ya. Ketawa ni sini. Ni.